Macam mana nak potong kabel LAN, lepas tu nak sambung kepala kabel LAN ni balik? Alah, senang je. First kau kena ada set ni. Set ni murah je, semua complete ada. Alat untuk testing kau punya connection pun ada. Okay, first kau potong level mana kau nak kabel LAN ni. Lepas tu kau ambil binatang ni, kau strip wire ni, kau pusing. Lepas tu tarik. Dah settle, banyakkan wire kan. Lepas tu kau kena cerai-ceraikan wire ni, kau luruskan dia. And then kau susun ikut color, tak tahu color apa. Kau search je RJ45 diagram, lepas tu kau ikut color-color tu. Kau susun, lepas tu kau potong lurus. And then kau ambil kepala dia ni, dia bagi free. Kau masuk slow and pegang. Lepas tu kau keluarkan dia punya crimper. Ini crimper kepala kabel LAN. Lepas tu kau masuk, kau krim lah. Dah settle. And then macam mana kau nak tahu kau punya sambungan tu betul? Kau pakai alat ni. Ini alat untuk test dia. Jari dua, satu besar satu kecil, kau boleh cabut. Kalau kabel kau panjang, kau boleh test walaupun jauh. Kau sambung dua ni, and then kau on dia. Kalau connection semua ok, lampu dah akan ikut turutan 1, 2, 3 sampai habis. Dua-dua serentak ikut turutan macam ni. Kalau tak ikut turutan, maknanya ada dah problem tu. So untuk set ni kau boleh beli kat link bawah tu.